Selalunya jenis spring cable macam ni kita akan nampak pada telefon-telefon lama, tapi kali ni dijadikan sebagai charging cable dan juga data cable. So ini adalah kabel daripada brand Niyumo 4-in-1 spring data cable. And masa korang nak beli tu dia ada beberapa warna pilihan. Yang aku ambil ni warna cream, memang cantik. So kabel ni guys, dia boleh panjang sehingga 200mm, lebih kurang dalam 2 meter macam tu lah kalau korang tarik habis. Aku suka dengan dia punya design, nampak macam klasik sikit. Dan satu lagi, kabel macam ni dia nampak lebih kemas tau. Dia tak berserabut dengan kabel yang panjang. Untuk bahagian kepala dia ni, dia ada 4-in-1 tau. Yang ni dia type A, kalau korang buka dia boleh jadi type C. Dan dia punya locking system ni pun nice tau. Dia macam ada lock dekat situ. Dan belah sini pula dia ada lightning, dan kalau korang buka dia boleh jadi type C. So dia boleh type C to type C, lightning to type C, type A to type C, ataupun type A to lightning. Dan kabel ni juga dia boleh data transfer tau. Aku tak pasti berapa dia punya speed, tapi kalau tengok dekat kotak dia ni, untuk charging dia boleh pergi sehingga 240 watt. Tapi serius lah, dia cantik dan compact, sesuai kalau korang nak bawa pergi travel. Sebabnya korang boleh transfer data dan nak charge dia pun laju guys.